Pernah tak kita dah tahu apa yang baik untuk kita ni? Jalan kaki bagus, kurangkan gula tu bagus, tidur awal tu bagus, simpan duit tu bagus. Tapi nak start tu, usahanya lah. Menariknya, benda ni normal. Sebenarnya otak manusia ni memang suka benda yang dah biasa. Ada nama dia. Dipanggil status quo bias. Maksudnya, walaupun keadaan sekarang ni tak sempurna, otak kita tetap rasa keadaan sekarang ni lebih selamat daripada perubahan. Sebab tu kadang-kadang kita ni sanggup duduk dalam keadaan yang kita tak suka pun, tak comfort pun. Lebih lama daripada yang sepatutnya. Bukan sebabnya kita malas, tapi sebab perubahan tu rasa tak selesa. Bila kita fikir balik, semua benda yang baik dalam hidup ni memang tak selesa pun daripada start. Nak exercise tak selesa, nak diet tak selesa, nak buat konten pun tak selesa, nak start berniaga dulu pun tak selesa. Semua benda baru memang rasa pelik. Ada startingnya. Saya rasa ramai orang ingat orang yang berjaya tu lebih kuat. Tapi mungkin sebenarnya dia cuma sanggup rasa tak selesa je lebih awal. Lepas tu dah lama sikit kan. Benda tu yang dulu ni rasa susah jadi benda biasa dah. Dan kita pun tertanya-tanya, kenapa aku tak start dulu daripada dulu? Mungkin sebab tu masalahnya bukan kita tak tahu apa yang baik. Sebenarnya kita semua ni sebenarnya dah tahu. Cuma kadang-kadang kita perlukan sedikit keberanian untuk keluar daripada benda yang dah biasa.